Kalau kau duduk lagi sini kat kampung Medan ni, PJ ni, kau jadi hantu dia. Betul masa tu. Kalau balik selalu kena pukul lah kan. Tugas saya ialah saya kena cari makan lembu tu, rumput dia. Saya kena petang-petang saya kena tarik lembu tu masuk ke kandang dia, kena hidupkan api. Kat kampung lah saya kena cari kayu api. Kan kita nak masak kan. Maksudnya dia back tu balik ke kampung balik. Jadi isu dia sekarang ialah disiplin lah. Yang paling saya tak boleh lupa, bulan puasa saya ikut ayah saya, dia bawa bas, saya ikut sebab saya kena, kadang-kadang saya kena hantar makanan. Duduk kat belakang, kan dia bawa bas tu. Saya duduk kat belakang tu. Masa tu bulan puasa, saya tengok, saya kesian lah sebab penat-penat ni pun dia mesti bawa bas mengantar kita. Jadi saya duduk kat belakang tu, macam ini rasanya bawa bas kan. Dia peak of the career kita ialah 40 something. Bila 40 something everything dia dah establish. Dia tak menyelami macam mana perasaan pelajar tu. You kena jadi pelajar tu baru you tahu apa kehendak pelajar tu. Cuba you test tengok. Kalau you sendiri yang ajar dia orang, minat dia akan berbeza. Betul. Betul. That is the first step. Correct. Jadi ibu ayah dia kena belajar maths dulu. Kena start from home. Start from home. Kita panggil small lies, penipuan kecil, penipuan besar, dan statistik. Ini joke maths lah. Dia ada penipuan kecil, ada penipuan besar. There is another lies, statistik. Naik Honda Cup aje kat US. Papi dia punya pakai jaket kulit, kita terbahak gelak. Kan kita bertengok masalah ni Honda Cup tau, ada Honda Cup 70 tu pakai full face, kekek gelak. Isteri saya lah yang banyak yang bagi support. Dia banyak bagi nasihat, banyak support. So dengan isteri punya nasihat tu saya bangkit balik lah. Bukan nak bragging ke tak, saya bertemu dengan guru saya lah. Guru yang membawa saya ke arah ilmu kita panggil mengenal Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Thank you so much sebab sudi bersama-sama sekali lagi dengan Sembang satu podcast kita yang ditayangkan dekat Projek Tambah Pahala dan juga The Rush channel di YouTube. So untuk pengetahuan yang kat luar sana, terutamanya netizen kita lah, kita dah ada netizen dah ada. Dahsyat. Dah ada netizen. Sebab sekarang ni kita punya posting aku nampak dah merayau ke macam-macam platform lah. Dah ada Thread, dah ada Instagram. Aku pun tak tahu siapa post tapi aku tahu kerja kau, kerja aku tu. So anyway, alhamdulillah aku rasa nampak is a good feedback daripada geng-geng kerja kerajaan kan, terutamanya yang orang kata kenal-kenal kita lah kan. Tapi yang best Riz, itu tak apalah dalam alam maya. Bila pergi ke mana-mana aku dah rasa macam diperhatikan. Aku tak tahu. Aku rasa macam bila tak adalah sampai viral satu Jaya. Tapi macam risau lah. Selebriti kot. Risau. Tadi bila aku jumpa kau beritahu kita punya ada satu posting kan dengan kita punya tetamu yang latest tu. Episode 5. Episode 6. Okay. So kita pun dah letak dalam thread. So sampai 40,000 orang kan. Dia tengok dan komen lah. So ramai peminat kepada siapa nama? Cik Syaril kita. So make sure you guys tengok episode tu. It's very interesting episode. Dan hari ni alhamdulillah kita ada seorang lagi tetamu istimewa. But before that kita lupa perkenal diri lah. Alamak. Tapi dia orang dah ingat dah. Okay, so anyway kita ni balik Sembang maksudnya A.A.H. Saya Haris, saya Azimin dan juga saya Aris. Inilah orang kata apa, host tetap kita kali ni. Dan today is episode 6 7. Lupa kau tengok tu. 7 betul aku. Adakah faktor usia atau usia lah, betul. Faktor World Cup pun juga. Sebab kita dah ujung-ujung betul ni guys. World Cup punya demam ni still on lagi. And at the same time ada satu event lain lagi dekat France, Tour de France. Bagaimana kaki-kaki basikal lah, yang mana mengikuti perkembangan basikal racing ni.
Sekarang dah hari ke-13 racing. Okey. Dekat sana dia total ada 21 So dia orang ada 8 hari lagi lah. Oh, dia buat concurrent Ya, concurrent. Oh, ya. Tapi peminat dia berbeza Peminat lah tu, dia berbeza. So anyway, alright. kita tak nak terlalu lama sangat sebab hari ni kita ada satu orang yang istimewa. Okey. Ya, betul. Sebab kita kena ambil masa yang lama untuk dia sebab dia berkhidmat ni lebih 30 tahun. Betul. Cerita dia banyak Aku tak tahulah kalau boleh 1 jam ngam okey, kalau lajak sikit tak apa. Tak apalah. Selan je lah. Kalau penonton hari ni lajak sikit, dihalalkan lah. Ni 30 tahun kita nak ringkaskan dah satu jam ni letih lah kan. So siapa tetamu kita hari ni? Tamu kita hari ni, okey, kejap takut terlupa dia punya. Okey, tuan puan, hari ni yang terutama pula. Hari ni kita bawakan untuk tuan puan Profesor Madya Dr. Zulkifli bin Muhammad Nurpiah, seorang pensyarah Universiti Jabatan Pendidikan Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Doktor, selamat datang. Terima kasih. Dia sebelum ni 6 episod semua dia punya guest adalah sama buyer kita. Ya, betul. Tapi episod yang ke-7 dah bayar ayah kita lah tu kan. Jadi kita bersembang santai tetap sama macam kawan-kawan je. Betul. Supaya doktor pun nampak muda. Itu kena. Tapi doktor dengar kata 20-28 tahun yang terakhir berkhidmat, betul? Ya, lagi setahun lebih lah kot. Oh, okey, setahun lagi. InsyaAllah. Ada setengah orang tu bila di hujung-hujung ni dia meniti hari untuk bencin. Tapi ada setengah orang tu dia semakin ditekan. Saya tak tahulah doktor sekarang ni dia tengah tekan ke tengah menanti hari. So, menanti hari pun ada juga. Tapi saya dah set dah plan lah apa nak buat. Kan? Sebab saya pun ride motor. Oh, lama. Dahsyat kan. Ni motor easy ride ke ataupun superbike? Motor Z900 RS. Kawasaki. 100 ni Besar, motor besar kan ni? superbike lah. Superbike lah. 900cc. Oh, lama. Sejak bila lagi doktor? Okey, itu best tu, persoalan yang bagus tu. Saya start masa MCO lah. Masa tu kita tak boleh pergi mana-mana. Tahun 2020. Masa tu saya ni berkawan dengan semua orang. Okey. Pensyarah saya kawan, yang kerani-kerani yang bawah pun saya kawan juga. Sebab kita mulut ni ringan sikit. Semua kita sapa. Jadi masa MCO tu kita tak tahu apa nak buat. Jadi yang geng-geng yang budak-budak yang kerani ni cakap jom kita ambil lesen B full. So saya pun dengan 2-3 orang testing lah, tengok okey ke tak. Rupanya lulus. Sekali ambil lulus. Bila dah ada lesen, tak ada motor lagi stres. Yelah betul lah. Dia rasa macam dia kena Pirelli. So bermula pada tu lah saya start. Situlah. So maksudnya recent lah, baru 6 tahun lah. Recent lah. Maksudnya hobi ni dapat waktu MCO tempoh hari. Ya, waktu tu. Tapi kawan-kawan semua bayar doktor ke ataupun tak ada, saya je yang lah. nearly 58, yang lain semua 48, 38, 30s, 40s lah. Tapi dahsyat, first time aku jumpa superbike bikers di boleh lah sikit-sikit boleh lah. Yang paling jauh pergi ke mana? Saya setakat ni sampai ke Perlis lah. Belum seberang lagi tu. Itu coming soon next year. Mesti ada target tu. Sepatutnya hari tu yang Perlis tu sepatutnya seberang. Tapi buku merah lupa bawa. Itu kena banyak ni kan, dia kena tengok home ministry lagi. Yalah, kan. Kita minta izin isteri lagi. Itulah sebenarnya yang paling penting kot. Tapi apa sebenarnya keseronokan doktor? Yelah, since bila doktor mengatakan bahawa benda ni adalah hobi yang baru kan. Apa sebenarnya keseronokan sebagai bikers ni? Sebab macam saya dulu kira bawa motor ni masa universiti lah, lepas tu dah tak bawa dah. Kan? Tengok orang bawa, semakin berusia semakin banyak yang ride motor. Apa sebenarnya? Dia begini, dia punya isu ialah bila kita umur 30-an kita sibuk kan, anak-anak membesar. Masa tu anak kecil-kecil kita pun sibuk. Dia peak of the career kita ialah 40 something. Bila 40 something everything dia dah establish. Rumah dah ada, anak dah besar. Bila anak dah settle, semua baru kita ada masa untuk hobi macam ni. Me time lah. Yes. Tu kalau you perhatikan, memang yang naik motor ni semuanya yang dah berumur kan. Yang dah sampai 40 something kan. So maksudnya dia peak dia punya life tu dah at the maximum. Dia macam maths lah. Dia punya curve tu kan. At the
atas sekali tu, masa tu memang dia banyak free. So masa tu lah kita, sebab saya dalam akademik kan, kerja dengan matematik, dengan buat paper semua, jadi stres jugalah kan. Jadi kita lepaskan stres kita dengan motor lah. The feeling is you should ni lah rasa try lah. Okay, wah sudah. Kena racun dah kita ni. Benar. First time podcast ni kena racun ni. Dah ada lesen B2. Aku tak ada lesen motor langsung. Alamak dah. Kita buat episod lain untuk kau. So perhatian kepada pasangan kita, kalau lepas ni kami mula menghilang, naik motor, motor sebenarnya kami berkawan dengan doktor. Bagi lesen betul positif. Kita bagi tahu live ni ataupun podcast ni, kalau isteri tengah tengok, kalau kita ride pun dengan doktor je. Dengan doktor je. Kalau tak apa-apa cari doktor je lah. Okay. Tapi menarik juga sebab aku saya doktor sebelum ni saya kena slip disc. Slip disc. Slip disc. Saya punya doktor pakar ortopedik kan? Ortopedik. Dia beritahu, dia kata you senang je. You naik motor atau basikal. Dia kata naik motor. Saya tak percaya doktor. Saya kata kenapa pula naik motor? Dia, you naik motor, you beli motor Harley Davidson, dia kata. You naik motor tu insyaAllah ni. Saya kata sebelum ni saya dengar naik kuda okey, tapi ni motor lain macam dia kata. Tak tahulah, takut dia membongak saya. Tapi kalau doktor kata betul-betul lah. Betul tak? Yang tahu saya digalakkan cycling. Kan cycling pun sama juga macam motor. So dia posture tu bagus untuk belakang. Okey. Boleh beli motor lah ni. Boleh kan. Ada dua justification okey lah kan. Satu slip disc, satu lagi hobi. Aduh, menarik. Mungkin kita nak tahu sikit macam mana doktor punya perjalanan kerjaya kot. Macam mana doktor start. Start saya lah. Mungkin boleh cerita ataupun sikit. siapa doktor ni. Mungkin yang tengah lihat ni tak tahu kan, tak ada intro pasal doktor. Tiba-tiba kita dah termasuk kepada bike tadi, motor tadi kan. Ini rider tegak ke? Siapa doktor sebenarnya? So penonton nak tahu sikit kan. Okey lah, saya cerita sikit lah. Boleh? Okay, asal saya Beranang. Selangor. Beranang Beranang ni ada dua. Ulu Beranang, Negeri Sembilan. Beranang itu Selangor. Okay. Tapi saya mula-mula saya tinggal di Kampung Medan dulu. Bukan, di Kampung Kerinci kan. Kampung Kerinci, Kuala Lumpur. Kerinci dululah. So masa saya darjah 1, saya sekolah di Brickfield. Brickfield School. Ayah saya ni dia bawa bas Srijaya. Dulu ada bas nama Srijaya. Okay, hidup susah lah. Lepas tu kami berpindah ke Kampung Medan. Kampung Medan kan yang setinggan tu. Ya, ayah saya susah, dia bawa bas. So masa saya tinggal dekat sana, saya ni nakal. Sana kan lombong banyak. Betul, belakang tu kan. Kerja saya merayau. Semua lombong kat sana saya dah pergi. Saya tahu lombong ni apa ada dalam lombong ni. Sekali bila balik tu kulit semua dah boleh tulis. Dia punya lumpur. Kan? So masa tu susah lah hidup. Jual aiskrim pun ada. Titik tolak dia kan, bila saya dapat result yang kita panggil UPSR UPSR. Darjah 6. Saya dapat teruk. Saya dapat 1A, 3B, 1C ke, semua ada. Lepas tu ayah saya kata tak boleh jadi ni, dia kata, kalau kau duduk lagi sini kat Kampung Medan ni, PJ ni, kau jadi hantu, dia kata. Betul masa tu. Kalau balik selalu kena pukul lah kan. Kena rotan lah. Sebab ini dah merayau, tak belajar. Tu masa itulah di start ni ayah saya pindah. Dipindahkan kami semua. Dia pun pindah sekali, jual rumah sana, pergi ke Beranang. Dia bagi saya seekor lembu. So jaga. Masa form 1, habis sekolah kau jaga lembu. Tengok lembu ni. Jadi bertolak daripada situlah barulah saya sedar apa itu ilmu. Saya jadi belajar rajin lah. Daripada situlah saya belajar dekat atas pokok, sebab bising kan, adik semua bising tengok TV. Dekat rumah saya tu ada satu pokok kundang kan. Saya duduk kat sana belajar. Naik atas tu belajar seorang-seorang. Sebab ayah saya cakap satu, dia kata dia tak ada harta, dia kata dia boleh bagi ilmu je, belajar. Daripada situlah saya start. Masuk form 1 tu saya sekolah kampung lah. Masa tu saya pun start daripada situ saya all out. Masa tu tingkatan 1.
Tingkatan 1. Sekolah menengah K. Johari. Oh, K. Johari Beranak. Sampai form 3. Oh, okey. So bermula daripada situlah. Lepas tu ambil SRP kan. Saya dapat result saya bagus, dapat 7A. Lepas tu masuk sekolah asrama, sekolah menengah Sains Teluk Intan. Tu waktu di form 4. The first batch tau, Teluk Intan tu. Oh, Teluk Intan. Dikelilingi oleh kelapa sawit tu. Tahun bila dok? Dah 1984. 84. Saya masuk masa tu form 4 lah. Sekolah baru. Tapi waktu doktor bagi tahu tadi, waktu doktor form 1, ayah bagi lembu. Apa signifikan tu doktor? Signifikan dia supaya saya ni tak leka pergi merayau. Tugas saya ialah saya kena cari makan lembu tu, rumput dia. Saya kena petang-petang saya kena tarik lembu tu masuk ke kandang dia, kena hidupkan api. Kat kampung lah saya kena cari kayu api. Kan kita nak masak kan. Maksudnya dia back tu balik ke kampung balik. Jadi isu dia sekarang ialah disiplin lah. Jadi saya tak ada masa balik di kampung, saya tak ada kawan lah. So saya hanya dengan adik-adik brother kan, adik-adik saya, dan saya ada tugas. Ayah saya kata pastikan. Lepas tu ayah saya masa tu buat sawah juga. So hidup saya masa tu dah ada peraturan dia. Kan? Pagi pergi sekolah pula tu naik basikal. Bawa adik ni belakang naik basikal 2 km. Masa tu belum ada pipe lagi masa tu. Sebab kampung kan. Jadi kena pagi-pagi tu kena mandi, bawa adik ke perigi. Mandikan. 4 orang mandi dulu. Diorang mandi dulu, saya last sekali. Lah bila dah semua dah naik, saya seorang-seorang. Dah gelap kan. Betul, itu memang pengalaman. Lepas tu kena angkat air pakai kanda. Kan ada tong kerosin tu. Semua saya buat. Maknanya bermula di kampung membentuk seorang manusia yang baharu. Ya, itu ayah saya lah. So bila pergi ke sekolah Teluk Intan, pengalaman baru kot pengalaman baru asrama, jauh daripada keluarga. Masa tu lain pula. So kita punya mindset pun dah lain. Kita dah tak ada duduk rumah lagi. Kita baru nampak barulah dunia kita buka. Kita belum nak pergi US lagi. Lagi buka lagi. Doktor di US juga? Pergi juga. Lepas tu pergi UK. Jadi sebenarnya pengalaman itulah membentuk. Tapi ibu ayah lah sebenarnya yang memang menjadi pendorong. Sebab saya sendiri tengok. Yang paling saya tak boleh lupa, bulan puasa saya ikut ayah saya, dia bawa bas, saya ikut sebab saya kena, kadang-kadang saya kena hantar makanan. Lunch dia, saya duduk kat belakang, kan dia bawa bas. Saya duduk kat belakang tu. Masa tu bulan puasa, saya tengok, saya kesian lah sebab penat-penat ni pun dia mesti bawa bas mengantar kita. Jadi saya duduk dekat belakang tu, macam ini rasanya bawa bas kan. Nak membesarkan kami lah. Ayah saya pagi dia buat sawah. Habis sampai pukul 12 tengah hari siap-siap pergi KL pula, daripada Beranak ke Sentol. Masuk bawa bas di KL. Masih lagi bawa bas. Bawa bas lagi. Bawa bas selama berapa belas tahun lah. Kisah. Bawa bas lagi. Memang saya respect lah. Maksudnya satu pengorbanan yang doktor tengok dia kena satu sifat semangat yang luar biasa lah. Betul. Saya. Tapi itulah daripada Beranang pergi Kuala Lumpur tu bukan jalan macam sekarang. Naik Beranang CG tu 125. Makan masa juga. Makan masa. Ada masanya dia tak balik, dia balik besok sebab dia jatuh. Dia ngantuk sangat. Dia balik hari-hari pukul 1 pagi atau 2 pagi. Sebab bas hantar balik ke depo di Sentol pukul 12. Daripada 12 sampai ke Beranang mengantuk. Kadang-kadang dia tidur dekat orang jual jagung dekat Ceras. Dulu kat Ceras ada orang jual jagung. Tepi jalan. Kadang-kadang dia accident, ngantuk sangat, tertidur. Aku nampak kan bila Dr. Zul bercerita ni kan, aku tengok kita ni, kita boleh mengimbau, faham tak? Maksudnya kita boleh berada, kita senyap seketika. Sebab kita mendengar yang kita boleh memahami the situation yang doktor hadapi ni, melihat macam mana ayah, kudrat seorang ayah membesarkan anak-anak dia. Betul, ini memang sampai true story lah. Sebab saya tengok tu, saya ingatkan asalnya dia berhenti kerja pemandu bas, kemudian bawa kerja sawah.
So balik ke kampung. Rupanya dia buat dua kerja. So dengan harapan dia nak betulkan balik semula pendidikan anak-anak ni, dia balik, dia bawa keluar, tapi kekal dengan kerja yang ada. Lembu seko tu bertambah. Bila saya nak masuk sekolah mengasah Tuluk Intan, jual lembu tu. Duit tak ada. Dengan lembu yang seko tu jadi 5-6 ekor. Dari situlah duit untuk pergi belajar. Investment lah. Masa tu investment dia lembu lah. Nampak tak roadmap yang dibuat oleh ayah doktor tu? Dia cantik tau. Start dengan mengembala Jadi lembu. sebab tu saya pernah jaga lembu, kita jaga kambing semua kan. Sebab tu dia. Kalau kita lihat balik kan, ada hikmah di sebalik benda tu. Jadi saya pun tak adalah merayau. Yalah, kena jaga sebab ada tanggungjawab kan. Sebab tanggungjawab, bila ada tanggungjawab tu, disiplin terbentuk automatically. Kan? Sekarang baru saya faham. Dulu kita budak kan, kita pun kadang memerontak lah. Yalah. Member cuti sekolah kan, bila cuti sekolah menengah sains kan, cuti semua member pergi jalan KL, saya kena balik buat sawah, tolong mak sawah. Yalah. Balik ke semesti balik, kulit dah hitam balik. Diorang cerita pergi jalan di sini kan, kita pergi sawah. Memberontak lah sebab kita nak enjoy, tapi sebenarnya ada sebab. Yalah, semuanya dengan izin Allah lah kan. Yalah, semuanya dengan izin Allah. Kita pun So di semesti Sains Teluk Intan, doktor dapat ni lah flying colours lah boleh lah, Alhamdulillah lah, grade 1 So lah. selepas tu grade 1, grade 1 lah dulu kan. Sama lah, kita sama grade 1. Dia tak ada A Tak ada A Tak ada A pun ada. So lepas tu pergi ke sambung belajar ni? Lepas tu saya pergi ke lepas SPM, kita ditawarkan masa tu zaman Mahathir kan. Dia ada satu period yang dia bagi peluang yang grade 1 ni buat kursus persediaan KPP. Boleh pengajian persediaan nak kan sama ada nak pergi US ke, nak pergi Australia ke, nak pergi UK ke. Saya pilih AAD program lah. Pergi Amerika lah. Itu ambil masa 2 tahun pula. Persediaan di Malaysia 2 tahun. Dekat Shah. Okay. Yang mengajar kami tu ialah expatriate daripada US lah. Pensyarah yang dah pencen US datang ajar bahasa Inggeris. Kita orang kampung tunggal langgang kan, tapi pengalaman tu memang bagus. 6 bulan kena belajar, selama berapa bulan kami belajar TOEFL. Kalau nak pergi overseas ni TOEFL kena 550 lah dulu. Jadi ya Allah, tahulah budak-budak kampung kan. Masuk kelas, masuk satu kelas tu baca Reader's Digest. Tahu Reader's Digest yang kecil tu. Magazine. Terduduk semua. Saya terduduk baca semua, seorang-seorang kena baca kan. Bila time saya baca je, World War, katanya World War. What did you say just now? Americans World War. Okay, you stand up and say World War 100 times. Sebab macam itulah berzikir. kita orang belajar kan, kita ingat sampai sekarang. Kita belajar grammar kita kena solid. Kan? Itulah pengalaman dia. Yelah, sebab yang mengajar tu orang daripada sana. So dia mestilah kena tepat dengan pronunciation dia kan. Memang pengalaman lah. So Dr. Zul di Amerika buat apa? Maksudnya buat ijazah ke apa? Saya buat degree. Saya masa GPA kan macam ni, masa mula isi orang tu, saya nak buat computer science. Lepas tu saya pergi interview JPA tengok kau punya maths ni bagus, dia kata. Tukar majoring, dia kata. Jadi buat maths. Buat maths. Cik, tak tahu lah cik, nanti saya jadi cikgu. Apa hal pula dengan cikgu, dia kata. Tukar, awak nak fly ke tak, dia kata. Nak. Ambil lah maths. Ambil bidang matematik lah. So saya ambil pure maths lah. Degree dekat University of Minnesota. Tahu kan Minnesota kan paling sejuk kan. Sejuk. Dia orang sampaikan di sejuk. Dia orang gelarkan you lahir kat sananya dah boleh main ice hockey. Kan dia middle punya part kan. Minus degree 40 degree Fahrenheit. Situlah, jadi kita memang terkejut lah. Yalah. Doktor, sebelum kita mengimbau kehidupan di US tadi. Sebab US ni satu negara, kalau kita boleh katakan adalah satu opposite dengan dunia kita lah. Kita di Malaysia dia di sebalik dunia belah sana kan. Dan doktor adalah anak kampung yang datang sebantar kara. Mak bapak memang confirm tak boleh hantar lah kan. Dia hantar kat airport je lah. Airport lah kan. Itu pun nasib baik hantar ke airport. Itu pun satu bas juga, bas sekolah, bas besar juga datang kampung. Berat ikan. Nasib baik dia tak bawa bas Rijaya tu.
Nyaris Jadi dah. Dia bangga tau. memang tengok. So apa perasaan doktor masa tu? Sebab yalah berjauhan dengan keluarga ialah 24 jam daripada Malaysia. Satu benda yang baru dan kita pun tak tahu apa berlaku di sana lagi kan. Sebab semasa persediaan saya rasa dia tak bagi fully preparation untuk you hidup di sana. Cuma bila sampai di sana tu boleh cerita detik-detik the first time doktor jejak kaki ke Australia ni lah, ke US. US. Saya ingat Doktor kalau boleh dekatkan sikit. Okey. Takut boleh pegang boleh. Okay. Boleh adjust. Boleh adjust. No problem. Saya ingat lagi 1989 rasanya. Saya pergi bulan September. Masa tu musim luruh. Sejuk ah. Kita excited lah ni kan. Kita first time naik kapal terbang. First time kami terbang pergi US pula tu. 23 jam. Naik tukar 2 kapal terbang sebab dia kena tu pergi LA. LA pergi ke Chicago pergi ke Minneapolis. Minnesota. So sampai sana saya rasa sejuk sangat. Allah mak saya kata macam ini rupanya rasa. Ini belum lagi tu sebab itu baru musim luruh. Oh ya ke? Baru musim luruh. Belum winter lagi. Belum winter, bukan bulan 12. Start winter. Tapi masa tu excited, masih belum lagi homesick. Tengah excited lagi ni. Pakai coat semua. Waktu tu kamera manual. Kodak. Kamera manual. So duduk dengan kawan-kawan. Lepas tu barulah rasa. Saya rasa masa saya masuk dalam kelas. Kelas kita bukan macam sini kan. Mungkin sikit-sikit sana 200 orang. Kita campur dengan budak yang buat PhD pun ada. Sebab dia kadang-kadang dia nak buat PhD, dia kena ambil khusus certain khusus dalam maths. Jadi kita bersaing dengan student pandai-pandai yang nak buat PhD ni kan. Dia dah buat degree, dia dah buat masters. So masa tu kita kata homesick. Sebab saya di Minnesota, student dia ramai, dalam 30,000 semua. Melayu masa tu 3 orang. Yang batch yang kami datang lah. Adalah batch yang sini-sini tapi batch kami 3 orang. Lonely tau. Dengan kita nak tanya, tak boleh tengok orang sebelah kita black. Kan? Bukan black yang kecil tu, besar macam ni. Kita nak tanya hello dia. Wah, what's up? Yo, what's up man? Dengar tu dia dah. Kan? Dengar macam tu dia. Allahu Akbar, hilang soalan aku. Cuba ulang lagi tadi. WhatsApp macam menarik pula. Iya, dia buat orang besar kan. Macam tu memang masa tu memang homesick lah. Sebab kita tak ada orang nak rujuk tau. Saya mengajar di UKM. Student-student tu senang. Saya beritahu dengan student saya, awak ni sebenarnya kan bertuah. Yang mengajar awak ni boleh berbahasa Melayu. Kita ada banyak bagi assistant lagi kat awak. Tapi saya dulu tak ada siapa nak bantu saya tau. Kita orang 3 orang. Saya matematik. Kawan saya seorang lagi chemistry. Seorang lagi ni bila bila balik satu bilik. Tapi tak boleh bercakap. Bila sebab keluar lain. tak jumpa. Sebab universiti terlalu besar. Universiti of Minnesota ni besar. So bila kita seorang-seorang menangis pun siapa nak tahu. Kita first time pula tu dengan ramai dewan 200. Tahulah pensyarah dia ajar jauh sana. Itu kalau pensyarah dia betul-betul American. Ada pensyarah daripada Itali. Ada slang Italian, daripada China, ada slang China, daripada India. Kita kena usaha sendirilah. Di situ lah, bila masa tu lah kita teringat nak balik kampung. Sedih lah tapi jauh. Yelah, tapi maksudnya dengan pengalaman itu doktor apa ni orang kata apply di UKM sekarang sebagai seorang pensyarah kan. Sebab seperti mana doktor beritahu tadi kan, kata nasihatkan dia orang sebagainya. Tapi yalah, student, you as a student you kekal jadi student lah. Dia tak nak dengar pensyarah punya cakap kan. Seboleh-bolehnya kan. Tapi kat mana turning point doktor untuk doktor menjadi seorang pensyarah ni? Adakah semasa doktor belajar di US itu sendiri doktor kata cita-cita aku balik aku nak ajar anak bangsa, ataupun selepas doktor balik tu baru doktor fikir nak jadi pensyarah? Masa saya balik, saya kerja sekejap sebagai marketing eksekutif dekat Shah Alam Kilang buat rubber finger cord. Kan dia
sarung tangan yang pendek tu. pendek-pendek tu. Untuk apa ni, pos, pejabat pos. Ya. Saya buat. So saya kerja 1 bulan lah. Tapi lepas tu saya apply juga UKM. Oh, memang masa tu dah terfikir nak jadi Memang pesara. saya nak apply lain lah. So saya apply UKM, dapat pula. Masa tu saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat, sebab saya apply penolong pendaftar. Oh, okey, apply penolong pendaftar. Bukannya pensyarah. Bukan pensyarah. Dulu kalau nak jadi pensyarah kena jadi tutor dulu. Okey. Dan dia punya PNJK kena tinggi. Jadi saya apply penolong pendaftar, dapat. So masa tu saya pun masuklah penolong pendaftar. Oh, sebagai penolong pendaftar. Penolong pendaftar. Asisten okey, registrar kan. So jadi penolong pendaftar. Kita pun duduk sana, tapi belum confirm lagi lah masa tu. So sampai sana, bos saya kata, awak penolong pendaftar, kalau awak nak jadi pendaftar, pos dia satu je. Kan? Sama ada yang ni pencen, baru ada kekosongan, pencen kekosongan. Kalau tak, awak kena tunggulah. Daripada situ titik tolak ni, dia kata kalau pensyarah, you dah dapat pangkat, dia akan create the post for you. You apply Profesor Madya, dia akan create Profesor Madya punya post for you. Kalau you apply Profesor, dia akan create Profesor for you. Tak ada macam satu post tu ramai-ramai. Di situlah saya quit. Bertukar. Saya pergi UiTM, saya jadi lecturer. Oh, so daripada UKM pergi ke UiTM as a lecturer. As a lecturer lah. Masa tu baru saya okay. dapat pergi sambung belajar untuk jadi tutor lah. Untuk jadi untuk buat PhD, Masters and PhD. Di mana dia masa tu? Dan masa tu saya di Southampton University. UK. So maksudnya waktu doktor pergi tu government scholarship juga? Ya, tapi ini SLAP scheme lah, SLAP scheme latihan akademik. Okay. Ya, UiTM nya lah. So maksudnya waktu doktor pergi tu, doktor berada di UiTM. Ya, masa pergi lah. Faham. Okay. So pengalaman di UiTM berbeza tak dengan sebagai registrar? Di registrar UKM? apa beza dia sebagai seorang pensyarah satu dengan penolong pensyarah ni berdaftar? Dia kerja dia bukan yang itu sajalah, kerja dia banyak. So you are more free to explore, to share your punya thought dengan student-student. You kena buat research lah. Lagi banyak lah, lagi banyak freedom lah. So itu dah challenge dia. Yelah, kalau pendaftar ni dia more kepada pengurusan pentadbiran dan sebagainya. Dia terikat dengan garis panduan dan sebagainya. Kan? Tapi pensyarah ni lebih ni lah. So saya pasti dah percaya doktor akan lebih suka sebagai seorang pensyarah lah kot. Itu yang jadi sampai sekarang ni, sampai 32 tahun ni kan. Berapa tahun nak kata sekarang pensyarah? Saya 28 26 tahun. Sebab saya masuk lambat lah balik ke UKM tahun 2000. Okey. Tahun 2000, 26 tahun. 26. So 26 tahun doktor mengajar only matematik ke? Apa yang doktor? Saya ajar banyaklah. Saya ajar statistik, engineering, calculus, linear algebra. Banyak. Saya ajar juga MBA, project management. Doktor tahu tak subjek matematik lah sebenarnya benda yang tidak disukai di universiti. Saya dulu pelajar engineering. Saya belajar masa tu calculus, algebra, apa-apa je lah semua tu. Itulah kita belajar dulu cacing-cacing lah. Sampai ada coding, statistik. Sampai 3 semester. Dan itulah paling, bukanlah dibenci, tidak disukai. Tetapi sebagai seorang engineer perlu. Sebab kita belajar design kan? Kita as a engineer kita kena design. Itu tak disukai. Jadi saya rasa sekarang pun student makin menetapkan dalam kepala dia orang dia tak suka matematik kan. Kenapa kan? Okay, mengikut pengalaman saya lah. Dia bergantung kepada orang yang mengajar tu. Orang yang mengajar? Ya, pada penyampaian dia. Sebab dia tak menyelami macam mana perasaan pelajar tu. You kena jadi pelajar tu baru you tahu apa kehendak pelajar tu. Kita sekarang ni zaman yang kita kena tengok generasi ni, Gen Z ni lain. You tak boleh nak you just listen what I'm saying, you just listen take note. Tak boleh. Tak boleh. Generasi sekarang ni dia kena banyak, dia kena kadang-kadang you belajar dengan menggunakan buka ambil ini handphone, so kita browse ini. Dia suka macam tu. Jadi lain dah. Jadi approach dia satu, tapi yang paling penting ialah
penerangan tentang maths itu. Jangan kita kena pandai kaitkan dengan dunia nyata. You tak boleh lah ajar formula, theorem. Ya. Dia ada beza. Kalau you belajar student yang degree dia matematik, you kena ajar pure theorem. Tapi kalau engineering tak boleh. Betul? Kalau you belajar theorem, diorang takkan pergi punya pening kepala. Sebab kami bukan nak createkan teori baru. Kami nak apply. Jadi you nak tengok the application tu. Kemudian you kena kaitkan dunia nyata. Macam mana dia lebih suka kepada applied lagi. Tengok apa dia sebenarnya. Bukan theorem 1 is this, corollary, lemma kan, theorem semua tu kan. Tak boleh. Betul. Jadi cara penyampaian pendekatan you pada student tu. So maknanya kita boleh katakan bukanlah kita kata 100% murid tak suka ni sebab penyampai tu sendiri, tetapi salah satu faktor dia adalah pengajar tu lah kan. Ya, salah satu faktor dia cara dia menyampaikan, method of teaching. Yes. Sekarang budak-budak kadang-kadang dia lebih suka dalam kelas tu, mana boleh tak tahan 1 jam. You nak ajar macam tu tak ada. Saya kata dia pura-pura je. Dia orang boleh understand pura-pura. Dia buat macam ni rupanya dia tertidur kan. Angguk-angguk. Sebenarnya dia boleh concentrate half an hour je. Yang lain tu pura-pura je. Doktor, itu skill. Skill kan. Do you understand? Yang lagi skill boleh tidur buka mata. Ada. Putih-putih mata kat kelas. Itu skill. Skill yang tak pernah ni tu. Tapi saya setuju bila doktor kata cara kita mengajar tu adalah penting lah. Macam mana kita nak make sure. Contoh saya relate dengan anak saya sendiri. Sekarang ni kan dia orang nak masuk sekolah menengah, dia kena lalu PKSK. So dia cakap, ini tak suka lah matematik ni. So bila ajar dia matematik, dia terus hilang dia punya ni tau. Hilang dia punya perasaan nak belajar tu lah. So tu macam doktor kata tadi lah, macam mana cara kita nak tackle anak-anak ni supaya dia boleh suka. So kena bawa, saya perasan kena guna metafor yang mudah. Ya, betul. Barulah dia nak belajar. Metafor mudah. Jadi ya itulah dia, kena ada pengalaman macam mana nak kaitkan tu kan. Jangan terus bagi formula. Memang dia tak masuk punya lah. Memang tak masuk lah. Saya bagi contoh mudah. Anak aku pun sama. Anak aku sekarang form 1. Sebelum dia masuk sekolah sains, dia masuk sekolah biasa. Dia kata matematik susah. Memang susah. Dia menyampah matematik. Tapi dia pergi sekolah sains, terus dia kata mudah matematik ni. Dia dah suka. Saya kata bermaksud bukanlah subjek itu yang susah. Subjek itu tak boring. Contohnya apa yang doktor sampaikan tadi, relate. Kaedah, cara, teknik penyampaian. Sebab matematik ni ialah budak sekarang ni dia nak tengok logik. Kan? Maksudnya sesuatu benda tu you ajar dia mesti ada logik dia. Kenapa aku nak belajar matematik ni? So bila you ajar tanpa ada logik, you kena guna untuk ni, dia tak boleh nak masuk lah kan? Betul. Itu yang saya selalu kaitkan. Dalam matematik ni dia ada satu teori nama dia Markov tau. Markov chain. Markov ni a Russian mathematician. Dia panggil stochastic punya maths lah. Stochastic maksudnya apa yang berlaku hari ini bergantung kepada apa yang berlaku semalam. Yes. Contoh contohnya macam ni lah. Kalau saya tanya you all lah, sekarang ni pukul 3. Pukul 5 nanti dekat sini semacam betting lah. Bukanlah betting. Apakah kebarangkalian bahawa pukul 5 petang ni hari akan hujan? So kalau awak dapat, saya belanja makan. So apa jawapan awak? Jawab saya dulu lihat daripada cuaca hari ni tadi sebelum saya datang pukul 5, saya rasa hari ni cerah. Cerah. So saya hujan. Sebab semalam hujan dah. Saya punya teori saya kalau hari Jumaat hujan petang, maka dia akan hujan 1 minggu. Itu saya belajar daripada Chinese. Cerah hujan. Saya pun hujan sebab biasa main basikal pagi. So lepas main basikal kalau panas sangat je, petang tu confirm. Kalau saya lah kan, a smart answer is saya akan bagi tahu awak jawapan saya pada pukul 4.59. Masa tu baru nak beritahu. Sebab masa tu tinggal 1 minit aja lagi. Awak pergi kat luar, awak tengoklah atas. Markov kata whatever happened today depends on whatever happened yesterday. Whatever happened tomorrow depends on what happened today. Nampak tak? Itu barulah student faham. Markov ni dalam engineering pun penting. Jadi nampak tak? Bila kita kaitkan dengan
pelajar macam tu, jadi pelajar rasa macam tu lah matematik. Ya. Faham tak? Betul. Rasa sebab macam stun pula ni. Rasa macam stun rasanya. Wah, okey. Kita dapat ilmu baru. Betul. Okey. Satu lagi, kalau Okey. kita katalah dalam you all punya staff ada berapa orang? 5 orang kan? 5 orang. Okay. Okey. So saya nak tanya, katalah gaji kan. So gaji you mungkin 10,000, Okey. ni gaji 12,000, Okey. gaji 13,000, Okey. 12. Tapi yang the lady tadi gajinya 50,000. Okay. Kalau saya nak tanya, kalau saya bos lah, saya tanya what is the average salary purata gaji, apa saya buat? Saya campur semua Campur kan, semua, bagilah berapa orang. bagi 5, kita dapat nilai Purata. purata. Sebab yang lady tadi punya 50,000 tu average jadi tinggi kan. Betul. Kalau you pakai calculator, you calculate 50,000 campur 12,000 campur 11,000, mungkin dia akan naik kepada 20,000. Padahalnya gaji you tak sampai pun. Ya, betul. Kan? Ini menunjukkan ini menunjukkan statistik tu. Statistik ni boleh jadi satu bahan yang kita panggil small lies, penipuan kecil, penipuan besar dan statistik. Ini joke maths lah. Jadi ada penipuan kecil, ada penipuan besar. There is Dan another statistik. statistik. Ya. Jadi untuk lebih faham lagi, kalau untuk lebih faham, jadi awak tak boleh ambil average tu. Salah. Jadi lepas tu lah kita kena cari standard deviation. Jadi bila kita pakai standard deviation, barulah kita tahu berapa Iswan ni lari daripada average. Sebab the lady tadi gaji 50,000, dia akan tarik semua. Jadi tinggi. Tinggi lah. Itulah guna maths. Okay. Jadi sebab tu bila dia kata kat Malaysia ni purata pendapatan di Malaysia ni 14,000. Kan? Purata 14,000 USD. Tapi bila you tengok boleh you pergi KL, you tanya orang-orang ni, tak ada pun 14,000 gaji dia. Betul. That's why you kena tanya lagi what is the standard deviation. Sebab accumulative tadi doktor. Inilah gunanya maths untuk dunia nyata. Betul. Jadi barulah kata macam itu sebenarnya maths. Tapi kalau you ambil statistik by itself, dia boleh tipu. Beli satu, you dapat free satu. Padahalnya beli satu ni harga dia dah include. Kan? Betul. The other biasa kata buy one free one. Cuba tengok harga dia pula satu. Itulah marketing punya ni. Tapi sebab dia memang yelah, kalau kita tak relate dengan kehidupan, dia takkan faham. Betul. Kita ajar semata-mata teori. Okay, sekarang ni kita nak belajar purata, campur semua gaji, bagi purata dia sekian. So apa tujuan purata ni kan? Sebab especially macam ni, kalau saya ada student saya 50 orang dalam kelas. Dia kan tanya, Dr. Zul, berapa average you punya student punya markah untuk final kan? Takkan saya nak bagi tahu dia kan student pertama markah dia macam ni, student kedua markah dia macam ni, sampai ke 50 dekan pun tidur. So guna statistik lah, you take the average. Tapi average itu pula akan lari kalau ada yang betul-betul teruk, ada yang betul-betul tinggi. Betul. So kena buat standard lagi lah, standard deviation. Itulah gunanya statistik. Okay, boleh faham lah. Sebenarnya nampak tak, dengan ilmu kita jadi lebih faham dan buat keputusan. Sebab apa yang kita buat sekarang ni ialah decision making. Betul. Benda-benda maths ni lah membantu kita buat kita punya decision making hari-hari. Kalau saya nak relate dengan satu kes lah doktor. Kalau mungkin doktor pernah dengar 2 atau 3 tahun lepas ada satu kes dipanggil satu gerakan kumpulan syarikat masuk tender, proses tender, sehingga dia memenangi tender berkenaan dengan dia ambil kaedah ni. Iaitu dia masukkan semua, contohnya dalam satu tender, proses tender tu 100 company. So satu company dia meletakkan harga yang tinggi, semua letak tinggi. Dan ada yang letak rendah. So apa yang dia buat adalah bila 100 company again 2-3 company yang rendah, price tu dia akan naik. Sebab kalau dalam proses perolehan dia akan guna kaedah cut off price. So kalau semakin banyak company letak the price berkenaan, dia akan dia punya line dia akan naik ke atas. Betul, average. So tendency untuk dia menang dia akan naik ke atas. Tinggi. Compare dengan bawah. Betul. Betul. Betul.
itulah dia. Mana orang tu belajar matematik kan? Nak menang bang. Kan? Sebab dia boleh menang. Sebab dia kalau ikutkan dalam konteks perolehan, dia tidak kata dia rasuah, tetapi dia guna di bawah akta angti pencatutan. Angti bawah Suruhanjaya pencatutan tu kan. Sebab dia mengawal harga berkenaan. Itulah dia mathematics, statistics. So doktor, macam mana kita nak menasihati anak-anak kita dia untuk belajar matematik, Gen Suka, Z kepada suka lah, matematik. matematik Lah dia. Jen apa. Dia yang penting sekali lah ibu bapa dia. Okay. Cuba you test tengok. Kalau you sendiri yang ajar dia orang, minat dia akan berbeza. Betul. Oh, okay. Tengok, that is the betul. first step. Correct. Jadi ibu ayah dia Kena kena ajar. belajar maths dulu. Kena start from home. Kena start from home. Bila you go down dengan dia, duduk sama-sama dia, ajar dia maths, dia lagi menghayati, dia lagi respect. Sekarang ni ibu bapa tak usah risau sebab ada ChatGPT, AI. Ya. Okay. Bagi saya lah, satu ciptaan yang paling baik lah pada abad ni ialah AI lah. Yang baik. Benda tu kalau disalahgunakan jadi tak baik. Tak baik juga. You just type saja dia akan explain. Kan dengan command yang bagus, you akan tanya explain to me layman terms how this teori dia banyak cerita. So use macam ni, kalau kita sebagai ibu bapa gunakan AI ni. Macam mana nak explain, how to explain in a nice way. Jadi anak-anak akan jadi lagi respect. Dia akan belajar. Kalau tak percaya cuba buat tengok. Oh, dia kena bermula daripada ibu bapa. Ya, jadi bila jangan sekali-kali sebut depan anak-anak math susah. Jangan sekali sebut sebab dia dalam kepala dia math susah. Susah. Memang saya susah. So bila you bercakap dengan isteri ke, don't ever say math is difficult. You say that math is very interesting. Senang lah math ni. Iya. So psychological effect. Ya. Balik ni dah tahu nak buat apa dah. Betul. So you don't have to worry. You don't understand. Saya percaya tuan-tuan ni semuanya bijak sebenarnya. Dan ada AI sekarang ni, ChatGPT, it can help you. Because that is where you can ask anything. Memang cuba buat tengok. Jadi anak-anak akan jadi interesting. Betul, boleh tanya dalam tu, can you relate that to the real life analogy? Saya pun gunakan untuk relate untuk ajar engineering student. You tahu tak, nak ajar engineering student bukan senang tau. Betul. You nak kasih dia kelas 2 jam, nak kasih dia jaga 1 jam tu, kalau dia tak tidur 1 jam itu adalah satu kejayaan yang besar. Sebab budak engineering ni, saya doktor daripada tingkatan 4. Engineering. Budak engineering ni kalau kita compare dengan budak sekolah sains, dia lain. Budak sekolah sains ni dia very nerd. Sekolah engineering ni dia memang teknikal, dia memang dia, kalau kita bahasa tergejal lah. Memang tergejal. Memang dalam kelas tu melompat-lompat lah apa. Memang dia takkan tidur apa semua. Tapi dia ada, dia structured dia tau. Structure. Bila you belajar engineering, pembelajaran dia very structured. Cuba you perhatikan, bila you belajar, you akan belajar logik. You tak boleh main ni je, you kena ada eksperimen. Baru you boleh provekan. So cara-cara you belajar selama 4 tahun tu menjadikan you seorang yang structured. That's why kalau you seorang engineer, dia boleh buka kedai kek. betul. Dia boleh jadi peniaga, bukan menjadi engineer, dia boleh meniaga lain-lain. Sebab the way dia been thought of is logical punya ni. Ya, betul. Oh tak? Betul. Tapi betul kan? So cuba tengok. Ada je engineer yang Tak jadi engineer. Yang cakap Khairul Amin kan? Ya, saya nak cakap lah tu. Betul. Engineer? Khairul Amin. Saya lah tak jadi engineer. Tak semesti. Tapi kamu structured. Yalah. The way he thinks kan. Haris engineer? Tak bukan engineer. Cuma Sain. Aku marine Sain. Betul. Kan? Cuma doktor, saya nak tarik sikit, kita keluar sikit daripada apa tu, maths dan juga engineering. Saya nak tarik tu bila saya tengok doktor punya profile research lah, part of the research doktor ada buat pasal pengusahaan risiko. Risk management. Risk management ni sangat penting lah untuk maksudnya business, or risk management ni dia boleh kategori dalam pelbagai bidang, pelbagai sektor. Faktor-faktor yang mendorong, apa yang kena consider untuk sesuatu risk management? Okay. Sebenarnya
Betul kan doktor buat risk management kan? Sebab saya ada baca doktor punya research kan. Sebenarnya yang kita buat hari-hari ni risk management lah. Betul. Betul tak? Okey, contohnya kan. Okey. Kalaulah saya naik motosikal, saya ride kan. Okey, saya risiko ni maksudnya chances kebarangkaian kita nak kena bencana. Okey. So chances dia. Jadi kalau you nak naik motor, kalau orang yang rasional, dia akan buat risk management. Pertama, dia akan cari jaket yang pack, yang tebal. Padding. Yang kedua, dia pergi pakai full face. Helmet. Cuba tengok Western, Mat Saleh tu. Naik Honda Cup aje kat US. Tapi dia punya pakai jaket kulit. Kita terbahak gelak. Kan kita bertengok Mas Saleh ni Honda Cup tau. Ada Honda Cup 70 tu pakai full face. Kekek gelak. Dia orang consider risk management. Betul tak? Ya. Sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya semuanya adalah risk management. You datang kerja hari ni kan. You apa dia macam tu buat. Jadi dia tidak, maksudnya dia tidak terpisah. Jadi cuma cara kita buat tu berbeza. Macam risk ni maksudnya chances untuk kita mendapat bencana kan. Betul. Jadi kita kena identify lah dulu apa dia risk. Kalau naik motor tanpa jaket apa jadi? Jatuh habis ini kan, semua ni habis. Kita pakai. Risk tetap ada. Kan sebab tu orang kata naik motor, Allah bahaya lah. Memang bahaya juga sebab dia tak ada dinding. Betul. So how sekarang isu dia lah how you manage it. You try to reduce the punya hazard kan. Dengan cara pakailah full face. So macam dalam konteks motor tadi, apa yang doktor cuba sampaikan, memang dia berisiko. Ya, ada berisiko. Ada risiko. Risiko dia tinggi. Memang tinggi sebab dia mana ada dinding, mana ada. Cuma untuk mengelakkan jadi risiko tu rendah, pakailah full keselamatan dan sebagainya. Dia kena risk control. You try kan, betul tak? Jadi yang kehidupan kita pun sama juga. Sama juga. Menarik. Dia risk ni saya boleh relate dengan perkataan RERAC. Risk identification, risk assessment and risk control. Ya, betul. Betul. Kita mula kita tengok, kita kena identify dulu apa risiko dia. Kan lepas tu kita kena Analyze, evaluate dia. Macam naik kapal terbang dengan naik kereta, mana lagi risiko yang tinggi? Naik kereta. Tak, dia tinggi adalah impact ni. Mana impact kapal terbang? Tapi kalau ikut statistik yang banyak berlaku aksiden naik kereta kan. Betul. Tapi kapal terbang jarang berlaku aksiden. Tapi kalau dia berlaku, habis. impact dia tinggi. Nampak tak? Jadi kita kena tengok impact dia. Jadi berlainan event tu lain punya risiko. Betul. Agree. So maksudnya kita kena apply risk management ni di dalam kehidupan kita sebenarnya. Tapi starting daripada bangun tidur lah. Bangun tidur, bangun nak pergi toilet, kita kena fikir dah. Pakai selipar tak nak pakai selipar. Buka lampu tak buka lampu. Ada sabun tak ada sabun. Kalau macam bila anak-anak bangun tidur kan, dalam keadaan tergesa-gesa, anak berlari turun tangga, risiko jatuh. Betul. Tapi kalau cakap kat Melayu, jangan berlari. Betul. Relax, jalan elok walaupun dah lambat kan. Possibility lambat ke sekolah betul. Tapi risk tadi dah kurang lah. Betul. So exactly. So kita takkan lari punya. So kepada penonton-penonton kat luar sana, hari-hari ada risiko. Contoh aku nak relate tadi, macam risiko tadi pasport ataupun buku merah. Doktor belum pergi lagi seberang sana. Sebab risiko masih ada berisiko. Kalau doktor di minit-minit terakhir ni supaya doktor jadi pensyarah ataupun pejawat awam lah boleh doktor kongsikan titik yang paling terendah dalam doktor sebagai pejawat awam ni, kalau ada lah titik terendah, ataupun doktor memang tak pernah rasa titik challenges ada challenges ada. Masa kita nak dulu jadi pensyarah kanan, dulu kita dapat PhD jadi pensyarah, kemudian pensyarah kanan kita nak apply Prof Madya, tak dapat. First time minta tak dapat. Masa tu bukan sekeras lah. Masa nak pindah universiti je. Dah dapat offer dah universiti lain sebenarnya. Dah offer universiti, tapi isteri saya kata sabarlah, dia kata hidup ni memang macam ni, dia kata. Mungkin ni Allah nak uji, dia kata. Itu antara yang bagi saya lah
terendah lah. Sebab masa tu saya sefras lah, sebab kita dah macam-macam kita buat semua, tiba-tiba tak dapat. Kan? Itulah yang Berapa tahun selepas tu baru dapat jadi pensyarah kanan? Masa balik tu sekejap je, tapi lepas tu Profesor Madya lah, dalam 2-3 tahun lah. Tapi maknanya kita tak capai expectation kita lah kan. Ya, Doktor dah betul. set the expectation, Ya, betul. kemudian apply tak dapat, tu dah akan jadi frustration. Tapi itu tak seteruk masa saya buat masters lah. Saya buat masters kat Southampton kan. Kita buat kat Universiti Southampton ni, universiti yang top lah dalam operational research. So saya buat khusus masters tu, saya nyari lah saya nak fail, sebab ada satu subjek tu saya fail. Kita tak pernah fail dalam hidup ni. Tiba-tiba saya fail, dapat markah tu. So kalau, sebab dia ada 2 exam, kalau yang first exam ni saya fail lah, dan ada exam ni kalau saya fail lagi, balik bungkus tu kita fikir macam-macam lah. Kena bayar ni macam-macam lah kan, malu lagi apa semua. Tapi masa tu saya dah berkahwin, isteri saya lah yang banyak yang bagi support. Dia banyak bagi nasihat, banyak support. So dengan isteri punya nasihat tu saya bangkit balik lah. Bangkit balik, lulus. Alhamdulillah. Macam mana boleh fail doktor? Subjek tu susah sangat subjek tu. Sebab kita tak familiar tau. Dia degree level lain. Bila kita masuk masters ni lain. Degree ni menjurus pada sini. Bila masters ni degree dia besar. Tapi bila kita buat master, dia scope dia semakin ni. Dia high level. Yang mengajar pun semua top professor kan. Jadi kita bersaing pun bukan dengan yang orang-orang calang-calang orang. Kalau PhD spesifik lah. Kalau masa tadi lagi PhD lagi katalah kita punya scope of yang kita punya degree. Kita besar ni, kita belajar sikit maths, statistik sikit. Masters nanti kita biar separuh. PhD ni luar daripada ni. Sebab PhD kena something yang orang lain tak buat. Betul. Something yang baru. So luar daripada scope ni. Tapi detail lah. Kalau titik yang paling tinggi sekali, yang paling cemerlang lah doktor, apa pengalaman manis yang doktor pernah lalui sepanjang 26 tahun sebagai pensyarah? Pengalaman manis senyum tu banyak mana? Sama ada terlalu banyak ataupun tak nak cerita, wallahualam. Tapi cara senyum tu boleh baca. Happy. Sebab kita kan dibekalkan resume tu kan. Tengok ada 21 page tu, ada anugerah PC tu. Adakah itu yang menjadi kenangan yang paling baik, ataupun ada lagi yang tak tertulis dan tak tersurat? Saya yang paling baik sekali bagi saya lah bukan nak bragging ke tak, saya bertemu dengan guru saya lah. Guru yang membawa saya ke arah ilmu kita panggil mengenal Tuhan, makrifat. Itulah bagi saya rasa the ultimate in my life. Tauhid lagi. Pada usia berapa tu? Pada usia saya 48 tahun. Masya-Allah. Masa tu itu semua bukan kerja kita, Allah yang mengizinkan. Dalam hidup kita ni kita kena tahu kan bahawa akhirnya kita ke mana. Betul tak? Akhirnya kita ke mana? Ke situ juga. Jadi nak preparation ke situlah. Itu yang saya rasa the best lah in my life. Boleh doktor cerita sikit dia punya moment tu, macam mana? Adakah sebelum itu doktor macam lost, kemudian jumpa seorang guru, ataupun bagaimana? Sebelum tu hidup lah kan, kita dah 40 lebih, semua dah ada. Jadi kita ni masih lupa lah. Kita enjoy kan dengan entertainment, akademi Fantasian. Yalah, betul lah. Bukannya tengok tu berdosa, maksudnya bukannya salah. Betul. Orang pun tengok juga. Lagu. Saya tak boleh nak kata apa, sebab yang akhir nanti kita diuji masa kita akhir nanti. Betul. Jadi kita tak boleh kata sebab orang sekarang ni tengok tu dia akan teruk tak? Betul. Kan? Tapi bagi saya masa tu saya teruk lah. Tapi bila titik tolak tu, bila itu semua dengan izin Allah lah. Saya ditemukan lah dengan guru ni. Jadi guru ni yang jadi guru akhirat kita. Dia membawa jalan kita mengenal Allah. Sebab kan kita, apakah tujuan kita sebenarnya kan di dunia ni? Kan tidak dijadikan manusia dan jin tu semata-mata untuk
beribadah kepada Allah kan, untuk mengenal dia. So akhirnya sekali ke situ kita pergi. Betul. Dunia ni sebagai persinggahan. Tanpa dunia pun tak boleh. Betul. Kan? Jadi kita dah dapat semua dah tu. Itulah saya rasa yang itu yang pegangan lah, itu yang pegangan Momen kita. indah. Momen indah yang kita akan pegang lah. Harap-harap sampai kita mati lah. InsyaAllah. Sehingga sekarang dengan guru tu. InsyaAllah guru tu pun dah meninggal. Jadi memang betul lah kita hidup ni kena ada ilmu. Tapi sebelum kita nak cari ilmu, kita kena ada adab. Itu ilmu adab lah tu. Maksudnya, maksud doktor, momen bersama cikgu tu lah something Guru. yang dikenang. Guru. Yang paling tu manis dipanggil tu. guru tu kenangan manis lah. Betul. Dia akan jadi lebih manis dan terkilan bila dia tak ada. Macam kita kan, Tak ada panduan kan. sama-sama dengan orang yang kita suka. Masa tu kita tak berapa appreciate dia kan. Bila dia tak ada baru kita menyesal, baru kita tak tahu. Macam ibu ayah kita lah. Maksudnya kita tak bagi terbaik masa dia hidup. Macam tu lah. Semua momen yang paling indah lah bagi saya. Okey doktor, last word lah daripada doktor kepada para pendengar dengan penonton Masa ni, mencemburui student kita. ke apa ke, kata-kata terakhir untuk mereka lah, nasihat ke apa, terpulang kepada doktor. Okey. Nasihat saya lah dalam hidup ni kita kena ada mission kita lah. Tanamkan dalam hati kita ni tujuan kita hidup ni untuk mengenal Allah. Okay, bila kita dah tujuan kita untuk mengenal Allah, kita kena doa lah. Semoga perjalanan kita mengenal tu dapat dipimpin lah. Tapi at the same time, kita dunia kena ada juga. Bukan maksud kita hanya mengharap doa saja. Betul. Kan kita nak hakikat saja, tapi syariat dia tak ada. Kan dalam hidup ni kena ada 4 lah, kena ada syariat, kena ada. Kan Rasulullah pun kuat syariat dia. Betul. Tanpa syariat ni runtuhlah bangunan. Bukan. Okay, so kemudian tarikat, kemudian hakikat dan makrifat. Jadi pegang pada 4 lah sebagai seorang Islam. Ya, betul. Sebab akhirnya kita ke sana. Tapi benda ni kita akan rasa perubahan bila kita meningkat umur. Bila sampai 50-60 kita dah mau toward filosofi dah. Ya, betul. Nanti, Betul. You akan rasa. Betul. It is no more about little things dah. It's about what is happening next. So dan saya nasihatkan kepada orang muda ni, kena yang penting adab dululah. Adab ni lah, adab dengan Allah, adab dengan ibu bapa, kemudian adab dengan guru, adab kan, ada adab dengan Rasulullah kan. Penting. Dengan adab barulah kita dapat ilmu. Betul. Iblis tu kalau nak ikutkan ilmu kalah kita. Kan? Kita ni dihantar dia benda general je. Habislah kita. Iblis ni sebenarnya dia ketua malaikat dulu. Asalnya dia lebih handal. Cuma sebab apa dia tak boleh? Sebab dia tak ada adab dengan Allah. Jadi pada saya nasihat pada anak-anak muda ni, hormati ibu bapa. Itu sangat penting. Sebab saya tengok sekarang ni itu dah semakin longgar. Kurang. Lepas tu hormat pada guru pun dah tak ada dah. Kan? Sekarang senang je saya cakap. Bila saya masuk dalam kelas saya kata, you nak dapat berkat tak belajar? Datang dulu sebelum saya datang. Kedua, duduk depan. Ketiga, tolonglah guru padam papan hitam kat depan ke, tolong angkat beg dia ke. Sebab benda ni kita tak belajar dah. Tapi dengan cara tu awak tetap senang je awak dapat masuk. Pernah tak tengok student tiba-tiba dia tak ada apa, dia tolong cikgu dia je, semua dapat masuk. Tapi yang tu saya risau sekarang dah tak ada dah. Dia berkat ilmu tu. Keberkatan ilmu. Jadi yang saya rasa kena tekankanlah untuk Masya Allah. Oh, penutup yang hebat. Kita dah tak payah closing lah. Tak payah rumusan lah. Terima kasih doktor di atas perkongsian pada hari ini. Semoga dia menjadi panduan lah kepada semua penjawat awam yang ada. Dan dia sebagai reference jugalah kepada mana-mana individu yang nak jadi penjawat awam, terutama sekali nak jadi pesyarah macam doktor. Jadi kita harap ada pelapis-pelapis yang baru sebagai pesyarah nanti yang karakternya macam doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kerana jemput saya lah. InsyaAllah. Terima kasih. Dapat saya
meluahkan lah berkongsi ilmu. Nanti kalau ada komen yang banyak nanti kita panggil part 2 lah. Untuk Rasa tak puas ni. untuk belajar mengenal erti kehidupan. Betul. Itu tajuk dia. Tadi kita belajar matematik kan. Okay, Riz. Okay. Alright. Tu saja kot daripada kita punya sesi episod Alright. kita pada kali ini. Okay. So jangan lupa korang tekan butang like, subscribe dan tolong komen lah sikit kan. boleh share-share. Macam mana kan. Okay, alright. Kan share dan apakah you punya orang kata thoughts lah on episod pada kali ini. Itu saja daripada kami. Alright. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sembang Sembang